Mau dia beli F252. Aku beli nama 252 ni, dia bukanlah 252cc. Dalam oil paper ni, dia still 250. 249.5. So motor ni kategori naked. Naked 250, 2 silinder. Okay, 2 silinder tak main-main. Aku paling suka tengok USD4 bapak besar macam Kawasaki Z9 pula dia punya fork dia. Besar weh. Floating disc tak salah. Bagi forward signal dia bagi macam ni. Dan bentuk depan dia pun agak garang juga sebab dia agak kembang. Dia macam winglet lah, tapi dia is a signal. Bahagian handle onboard dia tak bagi main-main guys. Dia bagi betul-betul grip yang cantik. Mau dia beli, dia bagi lever yang agak function, ada adjustable. And then dia bagi reservoir yang transparent macam ni. Dan dia bagi handlebar yang aku rasa untuk bahagian ni dah cantik dah. Nak tukar pun macam tak perlu. Nanti FT meter. Okay. Dia ada bagi selection button, exit, selection, dia ada bagilah. So, dia ada 3 mode standard, sport dan expert. Tangki dia bagi besi kat sini. Okay, besi, dia bukan plastik. Okay, sini dia plastik. Okay, bagi USB charger, Type A dan Type C. Seat dia kecil je guys, dia slim je. Dan dia ada 1 degree agak tinggi kat sini. Lebih agak senak. Tapi dia boleh bantu untuk kita kalau kita brake, kita akan berhenti. Adalah protection kat sini. Dan bahagian belakang dia bagi sunat macam ni. Dan lampu dia macam ni. Agak garang juga dan solid. Okay. Dan dia bagi splash guard siap-siap. Siap dengan signal. So dia macam ni. Agak garang lah. Untuk kategori 250cc, it's a very big bike actually. Untuk 250. Okay. Sebenarnya harga dia ada 16,888. Tapi because of this, boss request Mr. Joshua to reduce today is another 1,000 to be 14,888. Okay. So thank